jadi jin selamanya. Betul. Jauhkan aku baling. Aku pun boleh. Tengok. Oi, apa main baling batu? Habislah ikan lari. Apalah korang ni? Dari tadi pancing, seekor pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Tak nak. Kalau macam ni, elok balik je. Alah, kita orang nak main lagi. Sekejap ya. Cepatlah Upin, baling. Kita tengok siapa boleh baling jauh sampai ke tebing sana. Kalau aku baling paling jauh, korang berdua kena belanja aku. Setuju. Lah, apa yang pecah tu? Main, pergi tengok. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah, jom pergi tengok. Jom. Ini macam cermin lama. Ish, siapa yang buang kat sungai ni tak bertanggungjawab. Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepihan yang pecah ni. Tajam. Bahaya kalau terkena orang yang lalu lalang. Yang datang hendak memancing. Betul. Nanti luka. Tahu tak apa? Wah, cantiknya bingkai cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Wah. Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Uncle Atong. Untung. 2-3 orang naik beca. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh. Sebab yang pecah cerminnya. Yang mahal bingkainya. Bingkai antik. Uncle Atong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Kau lagi senang buat dalam tong sampah je. Pelik betul. Memang pelik. Nenek aku kata cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Ada sumpah. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena sumpahan. Di mana kehidupannya akan ditimpa malang. Ceng. Apa yang kau Zui? Pandai je dia ke cerita. Tak ada siapa nak percaya. Tahu tak apa? Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata. Aku cerita je. Tak percaya sudah. Selamat pagi semua. Cepat. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Dengar cerita Zul, cikgu. Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak serpihan kaca. Cikgu, nenek saya cakap kalau cermin pecah, bertanda tak baik. Cikgu, benar gak sih ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah, tenang semua. Burung gagak je terlanggar tingkap.
dah mati ke? Tak gerak pun. Dah matilah agaknya. Mati lagi lah malam. Buka pintu dari mana? Bagus, Upin. Ipin. Hai, burung. Inilah nasib malang korang. Kena tahi burung. Tak percaya lagi. Malangnya hari ni. Kenapa malam? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, Opah. Upin. Apa? Cermin. Cermin tu ada dalam bilik akak. Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya. Apa yang misteri? Opah. Opah dah tengok cermin dalam bilik akak tu? Belum. Cantik ke? Opah nak tengoklah. Jangan! Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Sebab cermin tu lah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Menakutkan. Macam-macam lah korang. Betul, Opah. Yelah. Opah. Aku pula. Aku jalan Ipin. Aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi kita masih boleh selamatkan Opah. Opah belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Bro, ya Opah? Tak buat apa-apa. Cermin tu jatuh sendiri. Betul. Macam mana boleh jatuh? Kita orang pun tak tahu. Apa hal ni? Opah, cermin yang Ros beli dari angkasa semalam dah pecah. Dia orang yang buat. Kita orang tak sengaja apa. Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri. Dan akan ditimpa malang. Betul. Jadi kita orang nak lindungi Opah dari terkena sumpahan tu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul ada macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Oh, faham. Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Kenapa, Kak? Jerawat. Macam mana boleh ada jerawat ni? Kan betul. Itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah. Muka akak dipenuhi jerawat batu nanti.
Iya. Orang ni kan. Akak sumpah tadi jerawat. Baru tahu. Boleh akak picit-picit. Kasih meletup. Habis pecah cermin tu. Teruklah korang kena marah dengan Kak Ros. Tak, dia marah sekejap je. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri itu bawa dua. Hah? Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita. Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Itulah nasib malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak tiket. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasib malang kau. Kena beli tiket sendiri. Rumah cermin. Nak masuk? Semua nak masuk? Jom. Yeay. 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Wah. Jom masuk sini. Jom. Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Ish. Wah. Cermin misteri tu. Ada lagi dia. Ipin, aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu. Murid-murid dah basuh tangan? Sudah, cikgu. Bagus. Baca doa masing-masing sebelum makan. Kau cari apa? Kuda gafu aku. Ish, tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Macam mana nak makan dengan tangan? Kena guna sudu gafu. Nah, guna ini punya pet kayu. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu? Senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan Abang Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul. Lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat.
Nampaklah pandai sangat. Haiya, senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Kau makan. Biasa loh. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Banyak! Wah. Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Meme selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Meme. Oh. Nah. Susahnya. Ya, aku cuba. Hebat kan aku? Mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jangan ambil. Dah kotor. Jangan marah. Kau bawa balik? Aku nak cuba guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apa sebab kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Mimi kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni. Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang. Aku cuba pula. Janganlah. Ini aku punya. Bagilah. Punya kejap je. Tak boleh. Aku nak guna. Kita kongsi lah. Lepas kau pilih tak nak pula. Tak nak. Patah. Kenapa ni? Diorang berebut penyepit. Dah patah meraung lah. Penyepit? Hei, dah jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Opah ada banyak. Iya, kejap. Nah. Bukan ni. Ini penyepit baju. Kita orang nak penyepit yang diguna bila makan. Yang macam ni. Oh, Opah silap lah. Nah. Banyaknya. Tak pernah tahu pun ada penyepit kat rumah ni. Tak pernah nampak pun. Memanglah. Sebab korang tak pernah kemas dapur. Nak buat apa banyak-banyak ni? Simpanlah. Mana tahu Hideko datang melawat kita lagi. Kawan Jepun akak tu? Orang Jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi akak simpan siap-siap. Senanglah nanti. Pandai akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Lebih dari pandai. Jago. Tak percayalah. Cuba tunjuk. Tengok ni. Betul-betul hebat. Opah, pandai? Bolehlah sikit-sikit.
Itu bukan sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Nampaknya Ipin, kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Betul-betul sikit. Tak pandai boleh belajar. Apa-apa pun, mari kita makan dulu. Betul-betul. Cakapnya Upa. Ini mesti sedap. Mimi, Susanti. Cepat korang datang. Iya, seperti biasa, aku sama Meme yang datang duluan. Ayo main masak-masak sama kami. Hai, jangan lari ya. Duduk sini. Lala. Nak buat apa ni? Kamu mesti lapar kan? Tunggu saya masak. Kenapa tak guna sudik? Guna ini penyepit, lagi senang Ma. Ya ke? Ya loh, Mama saya goreng sayur, goreng ikan, goreng telur, semua guna ini penyepit. Iya Upin, penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Faham dah. Tapi kita orang masih tak pandai guna. Betul. Haya, baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mau belajar guna ini penyepit untuk makan kan? Ya. Mari saya ajar. Boleh coba? Untuk apa tu? Untuk kamu belajar guna lah. Dulu mama saya ajar saya guna penyepit macam ini loh. Banyak senang. Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Sekarang boleh mula berlatih. Tunggulah. Sepi itu batu. Masuk sini. Upin boleh, Ipin boleh. Yalah, penat tangan. Betul. Cuba lagi. Haiya. Hai, apa yang penat sangat ni? Mari duduk, atuk belanja ABCD. Uncle, ABCD 2. Okey. Apa tu? Penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Dimakan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan pusing sehingga menyelaputinya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh. Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah, satu hari atuk buatkan. Ya, ini hari makan ABCD dulu. Okey. Tak habis lagi ke main penyepit kayu tu? Tak. Kita orang nak berlatih sampai pandai guna. Jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah, nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Saya berjaya. Aku pun boleh. Aduh.
Selain digunakan untuk makan, ada satu lagi kegunaan penyepit kayu ni. Apa? Sebagai cucuk